Saya ada beli lagi peralatan lain yang lebih mudah. Ini untuk kepala lah. Kepala dia kita tukar jenis yang boleh pusing pakai tangan. Kalau tengok apa yang dalam kotak ni ada. Okey, so yang ni akan dibuka skru ni. Then kita akan masukkan ke dalam ini. Pusing dia macam ni, dan kita akan lock dia dari dalam. Masukkan macam ni. So kita perlukan screwdriver. Masukkan, kita lock dia supaya dia tak mudah tercabut. Okey, dah ketat. Macam biasa, dia boleh digunakan. So kita boleh pasang dia direct macam ni. Sama juga, kita boleh lock dekat sini. Then kita tekan button. Nampak dia boleh, segera dia boleh tutup. So senang sikit lah bagi saya. Alright, so dia dah ketat. Then next, kalau